Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak register pertandingan Discovery and Advancement in Virtual Innovation and Creative Invention atau ringkasannya DaVinci 25. Pertama, you pergi kepada browser, type teknologi.edu.my, dicadangkan menggunakan browser Chrome. Okey, pertama klik register now. Okey, register now. Okay, kita akan dibawa ke, jadi masukkan you punya email dan masukkan password. Okay, you boleh reka lah password. Tick I have read and click register. Okay, registration complete. Okay, dia kata dia bagi dekat email. Okay, saya pun masuk email lah. Okay, dalam email tak silap saya, okay, saya ketepikan dulu, saya takut nampak password. Okay, dia berikan kita dalam email tersebut, inbox tu, username dengan password kita lah. Okay, jadi untuk pengesahan saja. Okay, kemudian you boleh masukkan balik email tersebut untuk login kali ini untuk login, klik remember me dan klik login lepas register, login, gunakan email dan password. Okey, kemudian dia akan tanya kita nak pergi ke kategori yang mana satu. Okay, yang dibuka sekarang adalah Innovation Award dengan AI video. Jadi kita akan pilih Innovation lah sebab kita nak masuk pertandingan inovasi dan register ni. Okay, dekat sini kita boleh masukkan kita punya detail. Saya akan tunjukkan contoh dia. Okay, masukkan tajuk, title. Kemudian okay, dekat ni adalah poster produk. Dan dekat sini dia ada nyatakan penghantaran poster boleh dilakukan kemudian. Okey, tak ada masalah. Okey, tujuan dia nanti dekat paparan blog akan dipaparkanlah poster kita. Okey, katakanlah kalau you nak terus siapkan, hanya pergi kepada important download ni, klik kanan. Okey, dekat sini ada bahagian poster yang you boleh download dekat sini. Okay, template poster ni adalah dalam Canva. Kita boleh buka Canva kita. Okay, ini posternya. Tekan file, make a copy. Okay, bermaksud untuk editing kita lah. Okay, copy off ni. Okay, saya boleh ubah nama dia. Yang ini saya boleh tutup sebab yang ni yang saya boleh edit. Jadi kita mungkin boleh edit menggunakan tajuk kita tadi lah. Okay, edit semua maklumat dekat sini. Okay, ini terpulang pada you lah, you nak edit. Ini just contoh sahaja. Okay, jadi katakanlah saya dah siap, saya boleh download sahaja. Okay, tekan titik 3, download a free watermark. Okay, dah siap. Saya just nak buka. Okay, macam ada pun watermark rasanya okey lah tak ada masalah. Asalkan boleh download. Saya akan masukkan gambar tadi. Okay, di bahagian description ni masukkanlah berkaitan dengan you punya inovasi. Dekat sini tak ada standard you nak buat dalam paragraf ke, dalam bentuk point ke. Yang penting maksimum dia 250 word. Right, katakanlah ni saja. Dan video you paste daripada yang video yang you telah rakam lebih awal dan you upload dekat YouTube you sendiri dan letak di sini. Kemudian pilih kategori.
Katakanlah saya kategori lepas tu subkategori saya ni adalah sains dan teknologi, dan saya ada produk lah, ni bukan idea. Pilih negara, letak nama, ini kalau ada boleh letak. Standard abstract ni dia optional, dia bukan wajib, dan dia boleh upload kemudian. Saya buat andaian saya tak nak upload sekarang. Bila ada tanda macam for organizer ni, bermaksud ini hanya untuk organizer lah, bukan untuk public. Tetapi yang you masukkan ni dia akan jadi public. Saya takut you salah. Ini ada public lah, untuk orang tengok books you nanti. Dekat sini ada dia ajar macam mana nak buat payment. Tapi saya tak tunjukkanlah video ni sebab saya tunjuk secara live. Dekat sini payment for local, dekat sini click here for payment. Sebab kita kena sertakan evidence kalau kita nak dapat. Klik. Seterusnya pilih kategori kita. Macam saya tadi diamond, jadi kategori dia RM40. Sekarang saya klik add to cart. Dekat sini ada tulis view card. Klik view card. Dan sebab satu kategori je kan, proceed to check out. Kena ada katakan proceed to check out. Ini macam biasalah, masukkan nama kita semua. Dan ini penting sebab kita akan menerima receipt atau invoice. Kalau kita tak letak nanti dalam receipt dia tak tulis lah. Alright, kemudian you ada dua pilihan nak bayar sama ada menggunakan online banking atau duit now QR. Kalau saya nak bayar menggunakan duit now QR, order. Gunakan handset kita lah macam biasa. And pastikan daripada handset kita tu kita boleh share dia punya istilah. Saya nak save receipt tu sebagai bukti evidence. Okey. Yang ini you abaikan dulu check out ni. You pergi balik bahagian registration tadi, masukkan attach you punya payment evidence. Apa nama folder saya dah lupa. Sini ni saya punya receipt sebagai evidence lah. Lepas tu you boleh tekan submit. Bila you tekan submit, inilah dashboard you lah, bermaksud you dah buat ni. Tak silap saya, kalau you check you punya email pun you akan dapat evidence. Jadi you boleh masukkan sama ada receipt daripada bukti pembayaran daripada my bank to you, ataupun you nak attach juga receipt. Receipt dia kat sini, you boleh download receipt, tekan request code, masuk balik. You akan dapat satu email code lah kat sini. Code ni you masukkan untuk dapatkan download PDF receipt rasmi lah. Right, you akan dapat satu invoice seperti ini. Right, jelas
Kemudian macam mana you nak tengok you punya inovasi tersebut. Okay, salah satu adalah you akan dapat dalam bentuk conversational, iaitu yang ni. Dekat dashboard ni kalau you klik dekat nama title you, okay, you akan dapat blog macam ni, automatic. Okay, website ni tolong buatkan you post di mana ini adalah kaedah conversational, public boleh tengok dan selain public, juri akan tengok kat sini lah, dia boleh tengok video you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini memang public, semua orang boleh tengok. Okay, ini tutorial yang pertama, register. Saya rasa itu sahaja. Lepas ni ada tutorial lain untuk set up boot Metaverse. Okay, sekian, terima kasih. Okay, bye.